Full itinerary dan kos bercuti ke Pulau Pangkor untuk 3 hari 2 malam. Kami gerak ke Pulau Pangkor dari Jetty Marina Island. Parking kat sini untuk 3 hari 2 malam RM69. Tiket feri kami dah beli siap-siap dekat website Pangkor Ferry. Pergi balik untuk dewasa RM22, kanak-kanak RM12. Sampai kat Pulau Pangkor, kami naik van pink ni, satu van RM20 untuk check-in ke hotel. Untuk trip kali ni, kita check-in dekat Alun Retreat Resort dekat dengan Pantai Pasir Bogak. Satu bilik dekat sini lebih kurang 300 ke RM400 bergantung kepada jenis bilik. Petang tu kita just buat aktiviti santai saja. Budak-budak duk mandi laut dan kita semua pun rehat setelah penat seharian drive jauh-jauh. Malam tu pula kita just tengok fire show, free sahaja, jalan kaki sahaja. Kalau nak sewa kerusi boleh bayar RM10. Hari kedua kita sarapan dulu. By the way, kita punya sarapan free, dah included sekali dengan bilik. Dah kenyang tu sambung balik mandi laut, tapi budak-budak je lah mandi. Mak ayah ni mostly memang nak lepak healing-healing je. Sebab petang tu kami akan buat aktiviti snorkeling pula. Sewa bot, satu bot RM250. Snorkeling ni dia akan bawa ke 4 pantai dan 2 tempat snorkeling. Habis 2 jam snorkeling, kami sambung pula main aktiviti air. Setiap seorang bayar RM20 satu kepala untuk setiap game. Banyak juga ya game kita main. Malam tu masing-masing pun dah penat, kami bungkus makanan dan makan dekat resort sahaja. Lepas anak-anak tidur, kita jalan kaki sekitar resort. Hari ketiga pula, lepas sarapan, kita decide untuk check out awal sebab kita nak shopping dekat duty free Pulau Pangkor. Lepas shopping tu still ada masa lagi, so saya sewa skuter. Dapat RM15 je sebab kita orang sewa tak sampai 1 jam pun, dan kita naik skuter untuk ke Masjid Doa. Masjid Doa ni nak masuk free sahaja, dan lepas tu kita pun naik feri balik untuk balik semula ke Lumur. Trip ni kita bawa family besar, 11 dewasa, 8 kanak-kanak. Dan aktiviti yang kita buat pun memang santai-santai saja, tak rushing. Banyak fokus layan anak-anak main tepi laut sahaja. Bila dah bagi-bagi, dapatlah secara kasar tu satu family lebih kurang RM1,100. Ini tak termasuk makan dan shopping tau. So macam mana? Okey tak bajet tu?